setiap inci bumi bertuah Sabah ini, tetap kita akan pertahankan kedaulatan negeri Sabah sepenuhnya. Beri apa-apa pertimbangan dan membiarkan kita sebagai rakyat Sabah seia sekata membulatkan tekad kita bahawa pada malam ini kita akan menunjukkan bahawa kita sebagai rakyat Sabah menyokong langkah yang telah dibuat 50 tahun lalu. Tak kira sebutan berlainan, yang penting apa dia dalam isi hati kecil kita ini. Yang penting apa dia yang meresap dalam jiwa kita. Apa yang bermakna ialah darah yang mengalir dalam badan kita. Wa ima dari sudut mana, negeri mana, daerah mana dalam Malaysia, kita adalah dalam satu keluarga yang besar, yakni negara Malaysia. Peristiwa Lahad Datu mengingatkan pada kita bahawa kita ni, kalau kita bersama-sama dalam satu keluarga, satu angkatan, insya-Allah mereka yang ada niat jahat tak mungkin berjaya, kerana kita ada kekuatan bila kita bersatu dalam gagasan Persekutuan Malaysia. Kalau kita ukur dari segi kadar kemiskinan, tahun 76 58.3%, tahun 2012 telah jatuh kepada 8.1%, dan pada 2018 insya-Allah akan dikurangkan lagi kepada 3%. Dari segi jalan raya saja, kalau tahun 63 1564 km jalan raya wujud pada ketika itu, hari ini 2012, tahun 2012 21.136 km jalan raya telah dibina, dan banyak lagi akan kita bina. Kita tak lupa janji kita pada rakyat negeri Sabah. Bila Kerajaan Sabah mencadangkan Convention Center, Kerajaan Pusat beri pertolongan istimewa, dan tidak lama lagi Convention Center yang bertaraf dunia akan menjadi kenyataan di negeri Sabah ini. Kita boleh menjanjikan masa depan yang lebih baik. Sebab itulah saya tidak ragu-ragu kata bahawa kalau kita dah berjaya 50 tahun membawa Sabah pada keadaan hari ini, kita berazam bahawa 50 tahun akan datang lebih hebat lagi, insya-Allah. Saya dan rakan-rakan saya dalam kerajaan akan bekerja keras pastikan rakyat Sabah akan terus maju dan berjaya.